Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya adalah founder kepada Hosting Malaya. Video kali ini saya ingin tunjukkan sedikit tutorial lah ataupun cara untuk kita backup server saya hosting cPanel kita dengan mudah, dan ini berdasarkan beberapa masalah lah yang orang hadapi apabila web hosting sama ada di hack ataupun berlaku masalah hardware atau sebagainya dan tiba-tiba dan tiada backup, dan itu akan menyusahkan lah kiranya kita tak ada langsung buat apa-apa backup. So ini akan mendatangkan masalah besar, lebih-lebih lagi bila kita berurusan dengan orang lain dan mereka pun mencuba untuk minta kita restore tapi kita tak ada apa-apa file untuk kita cuba restore. Ini kita cuba ubah sikit lah sebagai web developer ataupun sebagai seorang web designer, orang yang ambil servis untuk buat website. So saya harap anda ambil sedikit tindakan untuk buat backup sendiri, sebab tak susah pun, ada juga automatic backup yang kita boleh lakukan apabila menggunakan cPanel. Okay, so saya tunjuk contoh kat sini. Ini adalah cPanel, contoh cPanel yang daripada kita Hosting Malaya. So dekat sini kita ada satu bahagian lah, ini nama dia backup. So anda boleh download full account backup pada bila masa, tapi ini secara manual lah. So anda boleh tekan ini ataupun anda boleh klik saja download home directory, download database backup dan sebagainya. Boleh juga gunakan ini, ataupun sekiranya anda menggunakan Hosting Malaya, kita ada satu bahagian di sini, nama dia Software's Apps Installer. So bila kita klik di sini, so anda boleh tengok kat sini lah, kita ada bahagian backup, installation, anda nak install WordPress dan sebagainya, sangat mudah lah di sini. Ok, so contoh bila anda ingin set up backup, klik pada backup dan restore, klik pada manage backup location, dan dekat sini ada default dia local folder lah, maksudnya dia akan save kita punya auto backup tu kat dalam folder Software's backup, ataupun kita boleh add kita punya backup location sendiri lah. Anda boleh tengok kat sini, anda boleh set up. Dan juga protokol yang ada adalah FTP, FTPS, SFTP, Dropbox, Google Drive, WebDrive, Microsoft OneDrive dan juga Amazon S3. So kita lebih galakkan anda untuk buat remote lah daripada anda buat local. Contohnya anda buat auto backup ke Dropbox, ke Google Drive dan sebagainya. So sekiranya ada apa-apa masalah pada server, pada hosting, anda masih ada simpan lagi auto backup yang ada pada Google Drive, Dropbox dan sebagainya ni. So contoh kat sini saya klik WordPress. So kat sini dia akan keluar lah apa list WordPress yang kita install. So anda boleh login dan sebagainya kat sini, tapi itu pun yang nak tunjuk pada bahagian edit details ataupun backup. So edit details, so dekat sini anda boleh set lah untuk auto upgrade segala theme dan plugin dan sebagainya kat sini. Dan juga ada bahagian bernama automated backup. So kat sini saya setting kepada don't backup sebab ini adalah contoh saja, tapi anda boleh set lah kepada once a day, once a week, once a month, ataupun anda boleh custom lah ikut cron time. So contoh anda nak backup seminggu sekali, anda klik saja once a week, so dia akan backup seminggu sekali ke backup location yang anda dah create lah. So anda contoh kat sini saya set Dropbox, so saya klik Dropbox dan dia ada backup rotation 4 dan sebagainya. Itu depends pada anda lah, unlimited ataupun anda nak set backup rotation beberapa sekalipun. Kemudian anda just tekan save installation details, so dia akan set lah semua tu secara automatic. Contoh kat sini saya nak tunjukkan, saya ada set, kita klik pada bahagian backup and restore, saya ada set contoh sini auto backup kat sini, dia berlaku pada sebelum ni. So anda boleh tengok kat Dropbox saya ada lah auto backup tu. So apa-apa masalah anda boleh restore saja gunakan auto backup ni, ataupun dekat sini sekiranya masa itu ada masalah sebagainya, anda boleh klik saja restore dan dia akan restore lah. So itu sajalah yang ingin saya kongsikan. So sekiranya anda berminat untuk mendapatkan web hosting daripada Hosting Malaya yang menggunakan cPanel juga, dan kita ini package-nya saya tak nak baca sangat, tapi anda boleh tengoklah kita ada add-on every plan DDoS protection, basic support group, SSD storage, auto backup file and database regularly. So ini memang kita lakukan, kita berikan secara percuma lah, included untuk every plan yang kita create. Ok, itu saja. Saya harap perkongsian ini manfaat, dapat bantu anda lah kita ubah habit kita sebagai web developer ataupun web designer, sebagai orang yang membuat servis website, supaya kita simpan backup sekurang-kurangnya daripada usaha kita sendirilah. So apa-apa masalah kita boleh elakkan lah daripada website terus hilang, wipe dan sebagainya. Kita boleh restore saja yang daripada apa yang kita ada. Itu saja, sekian, terima kasih.